Masalahnya semasa hari merdeka beliau balik ke Kelantan dan telah jatuh semasa nak ambil ais payang. Selepas balik ke Ipoh tu memang dah tak boleh nak bangun kan? Jadi abang saya ni pun bawa pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan hasilnya sehingga sekarang ni lah dia terbaring macam ni dan ditambah pula dengan gout yang dia ada kan. So memang keperluan dah kursi roda ni untuk bawa ke bilik air, ke klinik kan. Sebab dia pun bukan nak berjalan pun bukannya boleh berdiri juga, dia membongkokkan badan dia. Itu daripada dulu yang dia alami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kaunselor Datuk Mazlan di atas sumbangan kursi roda dan juga pampers, di mana kursi roda ini adalah untuk memudahkan perjalanan, untuk memudahkan urusan dia ke bilik air untuk mandi dan juga urusan dia ke klinik. Kerana daripada tempat pembaringannya keluar saja pun dah mengadu sakit, apatah lagi jika tidak ada kursi roda. Dan semoga usaha Datuk Mazlan ini akan direstui oleh Allah dan dilimpahkan rezeki pada beliau. Alhamdulillah, sebenarnya benda ini membantu masyarakat yang kurang bernasib baik dan juga kurang mampu. Atas inisiatif yang dijalankan oleh Kaunselor Datuk Mazlan, ia sebenarnya merapatkan sebenarnya hubungan di antara ahli majlis dengan masyarakat. Assalamualaikum. Terima kasih juga saya kepada CLR Datuk Haji Mazlan kerana tiap-tiap bulan ada membantu saya lah, keperluan saya ke apa ke. Kira Datuk tiap-tiap bulan ada datang melawat saya. Bantuan ni sangat membantu saya lah, bagi saya yang susah, yang macam ni pendapatan tak ada kan. Saya memerlukan lah kalau boleh tiap-tiap bulan lah macam tu. Ya, saya rasa bantuan ni bagus lah untuk bagi orang-orang yang susah, untuk keperluan harian bulanan dia apa semua cukup bagus. Sangat-sangat membantu. Ya, bagi saya Datuk Mazlan ni Datuk Mazlan sangat-sangat bukan kata apalah, dia menjaga juga kebajikan bagi orang yang OKU, orang-orang susah. Walaupun kadang-kadang tak ada barang pun dia datang santun saya, ada memberi sumbangan sikit. Sangat-sangat membantulah Datuk Mazlan ni. Kecil manis ni dah masa umur 42 itu dah kena dah. Sekarang dah 59 umur. Buat masa sekarang tak ada. Saya yang taja ni pakai so. Sebabnya kami dah mohon 2 kali tak ada jawapan. Dah mohon dah tapi tak ada jawapan apa lagi. Saya bagi pihak keluarga ucap terima kasihlah kepada yang menyumbang ya. Kerana saya dah tak ada upaya dah nak bekerja. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kenal dah lama dah. Datuk Mazlan ni bekerja dengan isteri saya dulu. Ya, masa depa belum kahwin dah kerja sama. Itu sekarang Datuk Mazlan pun dulu saya tukang urut. Saya pun biasa ngurut Datuk rumah dia. Itu je lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Mazlan yang telah memberi sumbangan kepada kami. Kadang-kadang setiap bulan dia akan datang. Dari kami, kenal dia tu dah lama. Bukan kata macam kau kenal dia dari saya bujang lagi. Lepas tu dah kenal suami semualah. Kerana orang satu tambun ni memang kenal. Kalau kata Datuk Mazlan semua orang kenal. Tak ada yang orang kata tak kenal lah. Kalau orang tambun, banyak sumbangan yang dah diberikan kepada kami. Sumbangan makanan lah. Terima kasih banyak-banyak kepada dia kerana telah memberi sumbangan kepada kami semua. Mula sekali dulu dia dah datang. Mula-mula kami dah mohon, dia dah temu duga, dah tanya macam-macam. Tapi dah datang, lepas tu dia kata tak apa, tunggu, tak ada. Lepas tu baru ni anak pergi lagi sekali, isi dia kata tunggu kami datang. Sampai dah bulan 10 tak datang juga. Dah pergi JKN, ada isi borang, dia suruh temu duga dekat sana. Dia tanyalah masa tu, abang tak boleh ada kaki lagi lah. Lepas tu dia kata kena buat lain. Sebab masa tu abang dah kena buah pinggang. Bila saya pergi lepas tu anak isi balik, lepas dah kena potong kaki ni, isi balik. Lepas tu dia kata tunggu dulu, dia kata. Saya dah tunggu berapa bulan tak ada juga jawapan.
pandangan saya sangat baguslah pada kami yang memang memerlukan bantuan. Kira Datuk Mazlan dia bukan kata kok je, mana yang dia orang kampung ni semua dia akan bantu. Dari dulu lagi. Bukan kata walaupun dia tak orang kata NGO ke apa, tapi dia sentiasa memberi bantuan makanan kat kami. Saya kebiasaannya saya ada buat program yang kita panggil Rezeki Kotak Tok Lani. Maknanya Rezeki Kotak Tok Lani saya akan memilih golongan yang sasar yang memerlukan. Macam golongan OKU, golongan orang yang tidak ada pendapatan, saya bantu untuk kotak ni. Kotak ni saya lama dah buat, tapi mengikut kemampuan diri saya. Dan kotak ni juga saya ada bekerjasama, kalau ada dari segi agro koperasi bantu dan saya buat. Kalau ada rezeki, biasanya saya macam saudara Atek ni, saya tolong dia tiap bulan untuk dapatkan keperluan. Kerana saya memikirkan macam ni, miskin bandar dengan miskin kampung ni jauh beza. Orang yang duduk di bandar ni, kalau dia miskin, dia memang susah, tak ada keperluan makan. Tapi kalau orang yang duduk di kampung, macam saya orang susah duduk di kampung, saya ada tempat yang selesa, saya ada makanan boleh dicari, dia meratur rumah kita ke. Tapi kita melihat hari ni, macam saudara Tek, macam mana dia nak mencari makan? Dia duduk dalam keadaan dalam Bandaraya Ipoh, yang rumah dalam macam ni pun rumah pusaka mak dia. So di sini tak ada apa-apa kalau dia nak mencari makan. Jadi orang yang miskin bandar ni kita perlu bantu, sebab dia mempunyai kesusahan yang luar biasa dan orang tak tahu. Miskin luar bandar tak ada masalah, saya ingat. Miskin luar bandar ni kehidupan dia selesa, cumanya dari segi infra dia tak ada kemudahan itu. Tapi di bandar ni dia memang memerlukan keperluan bantuan daripada kita untuk bangun apa. Dari segi saya sebagai Ketua Ahli Majlis Bandaraya Ipoh, Ahli Majlis bukan sahaja berperanan untuk melihat dan membantu kepada masyarakat bandaraya ni dari segi infra, maknanya longkang, rumput, jalan, pelbagai dari segi infra. Tapi ianya juga perlu membantu golongan orang-orang yang susah macam ni dalam Bandaraya Ipoh. So saya melihat ini dengan adanya sikit peruntukan saya cuba buat kotak rezeki Tok Lan ini, dan kita juga membantu dari segi orang sakit, pampers, kursi roda, tongkat. Macam ini tongkat, saya beri dia tongkat, so ini dia rosak balik, so kita akan cuba bantu. Dari segi itulah yang saya rasa kita kena bertanggungjawab. Dengan adanya jawatan sikit ni, dengan adanya peruntukan sikit, kita cuba membantu. Dan kita mesti membantu golongan miskin bandar ni paling teruk. Baik di Kuala Lumpur ataupun di Bandar Ipoh, saya ingat miskin bandar ni paling susah. Saya ni mengharapkan macam ni, sekiranya ada syarikat-syarikat yang besar ataupun JLC ataupun mana-mana individu yang bermampu boleh buat perkara-perkara membantu orang-orang dalam miskin bandar. Kalau kita melihat di contoh, saya bagi contoh, kita melihat contoh bagi flat SB Road, flat Tambun. Diorang ni memang orang-orang yang memerlukan bantuan. Ataupun di Kang kita nak pergi satu tempat lagi, di Malay Reserve dengan Kampung Baru, nanti kita lihat sekarang tu. So diorang ni memang memerlukan. Jadi kita minta mana-mana orang yang berkemampuan boleh bantu orang masyarakat di miskin bandar. Itu paling penting. Saya tu tahu denyut nadi orang yang miskin bandar, saya faham. Jadi kita mengharap itulah bantuan daripada orang yang mampu. Macam saya juga kadang-kadang ada dapat bantuan daripada agro koperasi. Jadi kita salurkanlah niat kita itu.